Hello. Siapa? Mantokak? Mantokak gangster? Mantokak ada kat sini dah. Ada kat blok aku ni jadi tukang jaga air. Kau pun tahu cerita dia. Okey, baik. Brother, cerita gangster dalam jail. Layan. We complete our chapter. Get years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay. We good. Bila masuk bab gangster dalam jail, gangster dalam jail ni wujud. Bukan kata tak ada langsung. Cuma aku nak ceritakan seberapa positif yang mungkin. Gangster pun, kita duduk dalam jail, kita pun nak duduk senang-senang. Baik, ada beberapa kategori gangster. Daripada gangster kes besar, gangster kes kecil sampai dia kerap kerana dia kerap masuk, gangster cap ayam, gangster tak ada geng tapi mantul. Gangster ni ada kat mana-mana. Kat mana-mana je. Bertambah-tambah pula bila kau masuk dalam penjara. Jadi orang yang mengendalikan rangkaian dadah, rangkaian geng kat luar, jadi kedudukan diorang dalam ni lain lah. Dalam penjara ni dia ada kasta. Contohlah, kasta yang paling obvious nampak, orang ada jumpa dengan orang tak ada jumpa. Dia akan jadi satu perbezaan dah kat situ. Bila kau ada jumpa, automatically kau ada barang. Jadi bila ada barang, kalau kau tak ada tembakau pun, 3 Maggi boleh tukar dengan habuk sebalut. Dia akan jadi berkasta lah. Sama juga bila ada geng, bila hadap kes bunuh yang melibatkan geng fight kat luar, bunuh, lepas tu ada bos pula yang masih support dia kat dalam, pasang lawyer every week visit. Dan aku jumpa ramai kawan-kawan aku yang macam ni. Daripada luar lagi kita kenal, bukannya masuk jail baru kenal dia orang ni. Daripada luar lagi kita jalan sama-sama. Dia orang pun semua pun pasal duit. Tak mau kecoh-kecoh sangat banyak hal. Mau relax-relax. Semua pun kejar cari duit je. Gangster ni bukan gangster kat dalam kampung yang jenis nak tunjuk pailang lawan orang saja tapi tak make money. Itu tak ada guna weh. Gangster yang aku cerita ni, geng yang buat duit. Jadi diorang ni, kalau nak kata licik, ada berlapis-lapis lah. Aku tak nak bahas pasal licik hari ni. Kita just bahas pasal bila orang tu ada ranking. Kita ambil part yang paling besar sekali. Dia duduk kes colik ataupun kes bunuh, ramai cashmate 4-5 orang nak jalan jauh lagi TMT. Lepas tu dia ada kedudukan dekat luar. Ada kedudukan dekat luar, ada support dekat luar, ada link dekat luar. Jadi orang-orang macam ni ramailah orang nak duduk dekat dengan dia, nak duduk sebilik dengan dia, sebab bilik barang makan tak putus. Walaupun tak adalah semewah benda-benda lain boleh masuk. Nak buat masuk KFC kena bayar satu blok punya buat masuk, bukan buat masuk untuk bilik kau seorang. Boleh tak nak buat masuk? Aku pernah ada dalam penjara masa orang buat masuk KFC payung 2 blok. Boleh? Boleh, cuma tak boleh lah kau specifically masuk satu bilik saja. Makan out tu lain. Okey, jadi bila status kedudukan dia orang yang terkenal di luar, dia pun tengah jalan kes susah, sama je. Ini betul-betul orang ada rank, tapi yang over sikit anak-anak Dayak dia je lah. Kalau kau kenal dia punya bos, tak ada apa pun. Diorang pun tengah serabut nak fikir kes yang tak tahu lagi bila ada kesudahan. Baru nak naik saksi ke sini, baru nak naik saksi sini. Dan diorang pun banyak yang kecundang. Tahu-tahu jatuh hukum 30 tahun jail. Ada kawan aku yang duduk dalam geng yang kena 30 tahun penjara. Dan tak dinafikan, sebab banyak support daripada luar, sampai diorang ni 3 cashmate terpaksa dipindahkan ke lain-lain daerah punya penjara, lain-lain negeri. Satu kat negeri ni, satu kat negeri ni, satu kat negeri ni. Jadi Allah Alam. Baik, adikku,
Gangster yang kedua, gangster kes kecil tapi kerap masuk jail. Orang macam ni pun manusia juga. Cuma manusia biol. Dia masuk kes-kes kecil je, tapi dia ni kaki langgar. Dia tak pandai nak duduk bawah geng besar yang bagi arahan untuk dia jalan tu jalan ni, tak. Dia lone ranger je. Lone ranger je. Kalau mencuri, ada yang jenis orang suka mencuri berpartner. Ada yang jenis sorang-sorang je dia buat kerja. Dia buat kerja sorang-sorang. Yang pakar curi kereta, yang pakar pecah rumah. Tapi dia geng, solo geng. Cuma geng besar ni perlukan dia untuk dia jual barang. Jadi kalau dia dapat wine yang mahal-mahal ke, jam Hublot ke, Patek Philippe ke, Rolex ke, dia ada tempat jual. Diorang ni bela dia juga. Cuma dia tak duduk bawah geng. Dia jalan sendiri. Ini macam punya orang pun kalau masuk jail, sebab dia ada support juga daripada bos. Semua diorang ni boleh katakan kalau nak kata serabai sikit tu, macam mana lah aku nak istilahkan. Aku pun tak nak kawan-kawan kat luar sana kecil hati, brother. Maaf aku cerita sepositif mungkin. Mungkin kalau ada korang-korang yang pernah duduk bawah tangan diorang ni, diorang buat jahat ke apa, korang tolong tinggalkan komen. Mudah-mudahan dengan video ni kita dapat sesama melupakan dan memaafkan. Mungkin ada orang yang tak suka tengok konten pasal jail sebab dia ada history dekat jail dulu. Dia masuk kena korek kena korek ke apa, Wallahualam lah. Cuma bagi sudut aku menceritakan yang positif supaya kita let go lah. Memang tempat macam ni, memang tempat susah. Tapi kalau kau pandang negatif saja, tak majulah kita. Betul? Aku pun kalau nak pandang komen orang yang negatif, ada berapa kerat je yang negatif ni. Secoek dua coek je. Tengok video orang, kau gini, kau kenal pun tidak gua, betul? Kau tak kenal. Orang macam ni kalau kita tangkap orang masuk dalam podcast ni kan, dia dah kena tangkap, dia ada kat blog, gua settle dengan gua punya cikgu payung, bawa masuk sini, rekod video, kita kitai dia habis-habis baru dia ada akal. Baik, tu gangster kes kecil kerap masuk berangkaian juga dalam jail. Cuma dia tak duduk mana-mana bawah bos, dia suka jalan sendiri. Okey. Gangster seterusnya, dia tak ada geng, tapi dia memang mantul. Orang-orang yang belah-belah atas ni, bila ada orang yang mantul, kita pun tak nak jadi hal. Kita kena menggunakan dia ni. Dia jalan sendiri je. Tapi bila kita payung hantar abu, hantar sejuk, hantar ada apa barang, dia automatically jadi segan. Jadi bila dia jadi segan, macam kita pegang kepala-kepala dalam satu town lah. Ini town, Acai punya tempat, Wancai punya tempat. Jadi kita pegang Wancai. Jadi apa-apa masalah berlaku antara budak-budak dia, budak-budak kita terus roja kepala dia. Wan, asal ni lu punya budak macam ni. Dia akan, oh ya ke bang, okey, gua check. Untuk jadikan kemudahan. Tapi mereka ni pun wujud mantul. Kadang-kadang suka bully orang juga. Tapi pak bully tu kita borak lain kali lah. Lain kali aku bagi spesifik secara bukanlah 100% detail. Tapi samalah macam biasa, aku nak selitkan isu-isu positif daripada sudut siapa gangster dalam jail ni. Tak dinafikan, memang ada geng dalam jail. Memang ada geng ini, yang ni air dia tu masuk dia punya kroni kan. Yang ni kroni dia, yang ni kroni dia. Tapi still tak mau jadi hal dalam jail, kecuali dah tak boleh sangat jadi gang fight. Bila gang fight, masing-masing pun nak tunjuk belang, nak jaga muka kan. Ini gua punya, tabletop tak jalan, clash. Bila dah clash, masing-masing kena remat dengan UKP, duduk asingan. Tapi begitulah, jadi harimau berantai lah dalam jail. Siapa tadi kena? Geng dia ni kena tadi. UKP semua turun dengan gas pemedih mata, semua diorang dekat asingan. Lepas 2 minggu ke balik blok, orang ada rank orang pun nak langgar sebarang-sebarang, tak berani lah sebab ini geng mantulnya. Okey, gangster yang penghabisan. Gangster yang penghabisan, dia baik dengan cikgu.
bukan apa. Bila terlalu baik sangat dengan cikgu, jadi ada orang ni sebab dia kerap masuk jail, jadi dia kenal cikgu ni. Jadi dia pun ada advantage. Kadang-kadang budak ni pandai, so nak kerja kawasan gini. Bila air dia naikkan, orang lain boleh cakap apa? Betul, orang lain boleh cakap apa? Bila time air dia je, keluar bilik sel, jalan sana, jalan sini, datang bilik cari orang, gangster jail. Jadi kalau nak cerita negatif, kau tolonglah komen seberapa banyak yang negatif yang kau pernah jumpa. Tapi bagi aku yang orang duduk reman lama kan, reman hampir 4 tahun, jadi aku lihat banyak sudut yang aku lihat. Kalau nak kata gangster, ada kategori banyak gangster dalam jail, tapi yang paling utama dalam jail ni nak duduk senang-senang je. Tapi bila melibatkan ada kes kat luar, ada nak balas gini-gini, ada arahan gini, budak ni buat gini-gini, kadang-kadang tak boleh lari dah. Orang-orang kat dalam ni dia ada banyak skill lah nak tarik orang. Banyak skill dia tarik orang table talk dulu ataupun nak buat macam mana. Cuma pihak penjara tu kalau dia dapat hidu daripada awal, maknanya intelijen kat dalam ataupun sumber-sumber dia orang kat dalam dia bagi tahu gini, dia pun akan block awal-awal lah, daripada engkau tu sampai ke blok, supaya tak terjadi pergaduhan ataupun apa-apa. Kau nak gaduh kat luar jail tu, kau punya pasal. Bila masuk jail, kita adalah di bawah kawalan diorang. Gitulah. Mak-mak semua jangan risau sangat. Jangan risau. Ada setengah orang komen salah mak-mak kira membiarkan anak masuk penjara dia. Kau dah besar panjang, takkanlah setiap kali kau buat salah orang kena jamin kau buat keluar. Jadi bila kau masuk dalam, sepatutnya kau lagi berfikir, bukan masuk dalam nak cari duduk bawah siapa geng, siapa berada kat dalam supaya jaga kau kat dalam, keluar lagi ikut dia buat kerja jahat. Dan tak dinafikan, orang banyak rekrut orang pun daripada dalam jail. Dia ni masuk jail tengok, tapi semua pun tengok kau ni okey, dia ni dah selidik cerita, budak ni boleh cuba carikan dia duit, rekrut lah. Masa kat luar, kalau budak ni dah bebas, kita test dulu, suruh bawa apa-apa bekalan yang boleh diseluduk. Jadi itulah. Jadi part gangster dalam jail ni ada berlapis-lapis dan bermacam-macam karakter dia. Karakter, tapi yang paling kelakar ni acah-acah gangster lah. Yang cakap besar punya gangster, dia kat sini kawasan, tapi masalahnya dia kenal orang-orang sini ni, Abang Zainal, Abang ni, sama dia kenal. Dia kenal. Tapi kita Roger dekat luar, bang ni ada satu budak ni, dia cerita budak ni sembang besar. Kantoi, pecah rahsia. Tapi dengan budak-budak dia boleh peng lah. Dengan budak-budak bilik dia, kat sini kawasan abang jaga, kat sini abang jaga. So nama-nama orang dia kenal. Dia tahu nama-nama orang, kawasan-kawasan orang. Tapi dia apa pun tak ada. Last bang, abut 2 inci. Stres. Brother kau semua, terima kasih kepada yang dah subscribe ini channel. Terima kasih kepada kau punya sponsor Putra Nisan Kelang. Terima kasih. Harap korang faham daripada sudut aku menceritakan satu persatu ni adalah untuk bagi penjelasan yang penjara ni bukan satu pengakhiran hidup, dan bukan penjara ni semata-mata tempat negatif saja. Kat sinilah kalau kau betul-betul cari Tuhan, kau akan balik pada agama kau. Tapi kalau kau masih lagi masuk jail, kau cari rangkaian, kau cari brother-brother yang nak boleh jadikan kau jalan benda jahat lagi banyak. Kau boleh nak duduk bawah orang tu gangster ni, kau pun akan jumpa juga. Sama ada kau kena kencing kat luar ke, sama ada orang, kau akan faham sendirilah. Tapi bagi aku suka ambil daripada sudut positif. Bila aku menceritakan tentang gangster dalam penjara, bukan nak menakut-nakutkan mak-mak yang di luar sana.
kita yang duduk dalam jail, yang duduk dalam mahkamah tinggi ke, yang duduk kes bunuh, kes apa ke, semua kat dalam jail pun kita nak hidup senang saja dalam ni. Tak nak melibatkan siapa-siapa orang lain, jangan cross kita punya jalan. Pihak penjara pun dia ada cara mengawal geng kita. Jadi kau tak payah takut anak kau masuk kita jadi point dia je nak bully. Yang bully budak-budak ni yang kes kecil-kecil je, yang dia kerap masuk jail. Jadi dia orang ni pun pandai pilih-pilih orang nak dibuli. Tapi kalau orang ni ada visit, keluarga selalu datang, dia orang ambil kesempatan pula, nanti suruh beli tu, suruh beli ni. Tapi begitulah, pandai-pandailah kau nak sesuaikan diri kat dalam penjara. Bukan penjara ni satu pengakhiran. Penjara adalah satu tempat kita nak reset balik. Kalau gear tu kau dah naik gear 8, kau tekan free gear sampai neutral. Bila dah neutral, kau pilihlah jalan apa yang kau nak cari. Jadi terima kasih yang dah subscribe, terima kasih yang tinggalkan komen. Cuba komen apa yang kau pernah jumpa gangster dalam jail. Gangster cak ayam, gangster acah-acah gangster, gangster cakap besar. Oh, dia saja yang geng. Kat luar semua orang dia pernah jumpa. Kalau kau pernah jumpa, tolong tinggalkan komen. Brother, terima kasih banyak. Kita sudah slowly menghampiri ke challenge dan podcast. Jadi korang tolong support dengan subscribe, komen, share dan like ini video. Doakan semoga tak lama lagi gua boleh pacak kawan-kawan yang seangkatan dalam sini untuk santapan korang. Baik, luncur.